Satu kilasan cahaya di langit malam. Cantik kan? Sekejap je tapi penuh dengan fizik yang mengagumkan. Hai semua, untuk perkongsian kali ini kita nak dalami fenomena yang hebat ni. Kita akan bongkar sains di sebalik tahik bintang dan kita akan jawab soalan ni. Kenapa objek dari angkasa lepas boleh terbakar bila masuk atmosfera kita? Saya yakin ramai antara kita pernah kan? Awak tengah tengok langit malam, tenang je. Lepas tu tiba-tiba, zaz, ada satu jalur cahaya melintas laju. Memang nampak indah, tapi di sebalik kecantikan sekelip mata tu, ada satu proses fizik yang sangat-sangat berkuasa. Jom kita pecahkan satu persatu, okey? Okey, jom kita mulakan. Kisah ni bermula jauh di angkasa lepas sana. Dan perkara pertama yang kita kena faham betul-betul ialah kelajuan. Kelajuan yang tak masuk akal. Inilah boleh kata bahan utama untuk pertunjukan cahaya yang kita nampak tu. Cuba bayangkan, ada seketul batu atau logam terapung-apung sendirian dalam vacuum angkasa yang sejuk dan gelap. Mungkin ia dah mengembara berjuta-juta tahun dan sekarang laluannya bersilang dengan planet kita. Ia tengah menuju ke arah kita dengan sangat-sangat laju. Kita bukan cakap pasal laju macam kereta lumba tau. Ini puluhan ribu kilometer sejam. Kelajuan yang kita sendiri pun susah nak bayangkan. Maknanya objek tu bawa tenaga kinetik yang tersangat-sangat besar. Ingat ya, kelajuan inilah yang jadi pencetus untuk semua benda yang akan jadi lepas ni. Sekarang kita sampai ke saat genting. Saat di mana objek ni bertemu dengan sempadan planet kita, iaitu atmosfera. Anggaplah ia macam satu dinding halimunan, tapi dinding yang sangat berkuasa. Dan pertemuan inilah yang mengubah segalanya. Okey, ini adalah salah faham yang paling biasa sekali. Kita selalu fikir, mestilah sebab geseran dengan udara kan? Logiklah, sebab kita belajar geseran hasilkan haba. Tapi, walaupun geseran tu ada sikit-sikit, ia langsung bukan punca utama. Bukan. Puncanya yang sebenar adalah mampatan udara. Bila objek tu merempuh atmosfera dengan kelajuan macam tu, ia tekan udara kat depan dia dengan begitu kuat dan pantas, sampai udara tu tak sempat nak lari ke tepi. Proses memampatkan udara inilah kunci kepada semua haba yang terhasil. Kat sinilah fizik dia jadi sangat menarik. Cuba bayangkan awak pam tayar basikal. Pam tu jadi panas kan? Itu sebab awak tengah memampatkan udara. Sekarang, bayangkan proses tu berlaku dalam sekelip mata dan pada skala yang jauh lebih besar. Udara kat depan meteor tu dimampatkan dengan begitu ekstrim sampaikan suhunya boleh cecah beribu-ribu darjah Celsius. Lebih panas daripada permukaan matahari. Gila kan? Okey, dengan adanya poket udara yang super panas kat depan meteor ni, kita dah sampai ke babak terakhir. Pertunjukan visual yang kita nampak dari bumi. Inilah masanya haba yang luar biasa tu mula tunjuk kuasanya. Ada satu istilah saintifik untuk proses ni. Namanya ablasi. Senang cerita, haba dari mampatan udara tadi tu sangat-sangat panas sampaikan ia mula menguapkan permukaan batu atau logam meteor tu lapis demi lapis. Macam kita halakan blowtorch pada ketul ais. Tapi, ini versi kosmik. Jadi, jalur cahaya yang kita panggil taik bintang tu sebenarnya bukanlah objek tu sendiri yang terbakar macam kayu api. Sebaliknya, ia adalah jejak gas yang sangat panas dan bahan permukaan meteor tu yang dah jadi wap. Dan wap inilah yang bercahaya terang benderang sebab suhu yang terlampau tinggi. Petikan ni memang merumuskannya dengan tepat sekali. Apa yang kita saksikan tu ialah gabungan plasma, udara yang terlampau panas dan wap daripada permukaan objek tu sendiri. Dua-dua ni bercahaya dengan sangat terang, jadi ia macam satu ilusi optik yang indah yang dicipta oleh fizik yang ekstrim. Jadi, jom kita ringkaskan. Aliran dia macam ni. Mula-mula, kelajuan yang gila-gila. Lepas tu, kelajuan tu menyebabkan mampatan udara yang ekstrim dan mampatan tu pula hasilkan haba yang luar biasa yang kemudiannya menyebabkan ablasi. Hasilnya, kita nampaklah coretan cahaya yang terang kat langit. 3 langkah mudah je untuk satu fenomena yang hebat. Dan pengajaran terbesar daripada semua ni ialah betapa bernilainya atmosfera kita ni. Tanpa dinding udara ni, bumi kita akan sentiasa dihujani oleh objek-objek dari angkasa. Atmosfera inilah yang hancurkan kebanyakannya sebelum sampai ke tanah, melindungi kita setiap hari tanpa kita sedar pun. Ia macam wira tak didendang kita. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk difikirkan. Kita dah faham betapa dahsyatnya kuasa mampatan udara ni. Jadi, macam mana pula jurutera reka bentuk kapal angkasa untuk tahan haba yang sama yang boleh hancurkan asteroid? Itu satu persoalan kejuruteraan yang hebat kan? Mungkin itu topik untuk lain kali. Terima kasih kerana bersama saya.